menantu Presiden PAS didakwa sertai himpunan haram. Had 10 tahun PM, Anwar sahkan RUU dibentang tahun ini. Dapsi Pahang putus hubungan politik dengan Akmal. Lu siapa? DAP Melaka tegas kekal dalam kerajaan. Razali Idris didenda RM2,000 kes hasutan. Dan salah guna AI DX, MCMC lancar siasatan. Ketua PAS Sungai Buloh, Zaharuddin Mohamad dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas pertuduhan menyertai perhimpunan haram di Kampung Sungai Baru pada September tahun lalu. Zaharuddin yang juga menantu Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Farah Nabihah Muhammad Dan. Mengikut pertuduhan, beliau didakwa bersama 7 individu lain menyertai perhimpunan menentang notis pengosongan Kampung Sungai Baru walaupun diarahkan bersurai mengikut undang-undang. Kes berkenaan berkait bantahan terhadap pengusiran penduduk bagi projek pembangunan semula yang telah melalui proses perbincangan, pampasan serta pewartaan pengambilan tanah sejak 2021. Kerajaan akan membentangkan rang undang-undang bagi mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun pada sesi Dewan Rakyat tahun ini. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika Perhimpunan Bulanan Jabatan Perdana Menteri sebagai sebahagian agenda reformasi institusi negara. Beliau menjelaskan had tempoh itu penting bagi memastikan peralihan kepimpinan dan memberi ruang kepada generasi seterusnya memimpin negara. Anwar turut menegaskan pindaan perlembagaan memerlukan proses teliti, konsensus semua parti serta sokongan 2/3 ahli parlimen. Dapsi Pahang mengecam kenyataan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh yang didakwa menggunakan retorik perkauman untuk mendesak UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Timbalan Ketua Dapsi Pahang, Tui Ziyong mempersoalkan kedudukan Akmal sebagai Exco Melaka sedangkan beliau mendesak UMNO menjadi pembangkang. Beliau mendakwa Akmal sering mencetuskan kontroversi dalam pelbagai isu sehingga menimbulkan keresahan rakyat dan menggugat keharmonian. Dapsi Pahang menegaskan sebarang hubungan politik dengan Akmal wajar ditamatkan demi kestabilan serta keyakinan rakyat terhadap kerajaan perpaduan. Pengerusi DAP Melaka, Khoo Pui Tiong menempelak desakan Ketua Pemuda UMNO supaya DAP keluar daripada kerajaan perpaduan negeri itu. Beliau menegaskan kuasa melantik Exco adalah hak Ketua Menteri Melaka dan bukannya Ketua Pemuda UMNO. Pui Tiong berkata, penyertaan DAP dalam kerajaan negeri dibuat atas semangat kerajaan perpaduan yang terbentuk selepas PRU 15. Ahli Parlimen Kota Melaka itu turut menegaskan DAP tidak gentar bertanding secara solo dan tidak bergantung kepada jawatan atau kuasa. Mahkamah Session Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman denda RM2,000 ke atas Adun Kijal, Razali Idris kerana kenyataan berunsur hasutan. Hakim Norma Ismail memutuskan pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Kesalahan itu dilakukan pada November 2023 di Kemaman dan didakwa mengikut Akta Hasutan 1948. Mahkamah turut memerintahkan Razali menjalani hukuman penjara 3 bulan sekiranya gagal membayar denda. MCMC memulakan siasatan terhadap penyalahgunaan teknologi AI di platform X susulan aduan kandungan lucah dan manipulasi imej. Suruhanjaya itu memaklumkan wakil platform berkenaan akan dipanggil bagi memberi penjelasan berkaitan kemudaratan dalam talian. MCMC menegaskan penggunaan AI untuk menghasilkan kandungan tidak senonoh adalah satu kesalahan di sisi undang-undang. Dengan penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, semua platform diwajibkan mematuhi piawaian keselamatan digital demi melindungi rakyat.